Korang tahu tak sebenarnya pokok tu boleh bercakap? Ya, betul. Tapi bukan bercakap macam kita lah. Jom aku cerita lebih lanjut. Pokok ni sebenarnya ada cara tersendiri untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Pokok sebenarnya boleh berkomunikasi melalui satu rangkaian yang dipanggil Wood Wide Web. Mereka menggunakan rangkaian kulat bawah tanah untuk menghantar mesej antara satu sama lain. Contohnya kalau ada serangga yang menyerang satu pokok, pokok tu akan hantar isyarat kepada pokok-pokok lain untuk bersedia. Bayangkanlah, korang tengah duduk kat hutan, tiba-tiba pokok sebelah korang cakap, awas, ada ulat nak datang ni. Hahaha. Tapi, pokok ni memang bijak. Mereka boleh tolong antara satu sama lain. Kalau korang rasa susah nak berkomunikasi dengan kawan, ingatlah pokok. Mereka pun boleh berkomunikasi walaupun tak ada mulut. Kita, kadang-kadang WhatsApp pun tak dibalas.